Assalamualaikum guys. So welcome back to our channel. So hari ni kita nak pergi mersing, nak pergi bee farm. Bawa Ana Nema. Mak tidur ke? La ilaha illallah. Dia dah pakai spek dia, sedap lah dia tidur. Belum lagi keluar kawasan rumah. So sebelum kita gerak ni, kita sebab dah tengah hari kan, so kita makan dululah. Kita berhenti makan. Hari ni saya tak masak. So kita dekat Tea Garden. Kita tengok pot. Ada pot jual-jual. Okay, kita dah dekat Tea Garden. Yang budak-budak. Naila, Naima. Say hi. Say hi. Are you hungry? No. Hungry. Oh. Thank you. Naila. Say hi. Naila tunjuk. Tunjuk kamera. Tunjuk kamera. Salah orang. Betul ke? Betul lah tu. Naila ingat tu macam kawan sekolah dia. Betul kawan sekolah? Baju ayah. Kakak belikan. Kawan sekolah Naila, dia jumpa dekat belakang. Ada kat belakang kawan sekolah Naila. Tak tahu nama. Dia jumpa kawan sekolah dia dekat sini, tapi malu nak bertegur. Mama. Okay. Ya. Oh, ini yang order tadi. So letak kat sini. Nanti dia check mana kita dah dapat. Macam buka apa tu? Ada flamingo. Oh, ada flamingo tadi. Dadah. Shark. Ada octopus. Tutup ni kakak. Letak ujung sana. Macam orang tu ambil. Okay. Ni apa ni? Tofu. Tahu pupa. Ni mas ke tahu pupa? Thank you. Nabi dah. Tahu pupa. Ayah nak itu. Apa? Oh. Nah. Sorry. Ya, makan dulu. Apa tu? Kakak. Kau macam tu pula. Apa tu? Makan betul-betul. Pakai sudu kan. Ada tiga. Yang penting makan ni. Sini ada sayur juga. Ada nasi. Ayam. Yalah. Tunjuk makan apa. Ais jelly ni makan ais dengan jelly. Wah, sedap ke? Rasa apa limau? Dah kan? Memang minum air Milo dinosaur. Oh. Okay, kita dah habis makan. So, kita nak bergerak ke Mersing. Kita dah masuk highway. Dah masuk highway Senayan Desaru. So, perjalanan kita mengambil masa lebih kurang 2 jam 15 minit. Mostly highway lah. Kita akan keluar dan sampai kat Kota Tinggi tu kita akan ikut jalan lama. Okay, masing-masing semua dah kenyang. Perut dah kenyang. Naila pun dah mata dah kuyu dah tu. Kalau ngantuk tidur kejap. Okay? Ya,
dah kenyang. dah kenyang. Dah main dengan ni Yusof tadi kan? Berkawan kan? Yusof. Tadi dia jumpa Yusof. Yusof baru nampak dia. Kau main lagi, kita main kejar-kejar. Alright. So kita gerak lah slow-slow. Hari ni cuaca lu. Okey, kita sudah hampir sampai tempat yang nak dituju. Mana jalan masuk dia ni? Ada tak ada tulis? Oh ni kot. Ni lah rasanya jalan masuk dia. Selamat datang ke Lebah Mersing. Wah, sebaik terajak. Allah. Betul lah tu jalan dia. Dia punya signboard dia macam dah Signboard dia tak nampak sangat. warna dia. Warna signboard dia dekat belakang background kuda. Jalan ni jalan kelapa sawit ni. Ini ke mesin beef farm dia? Haa lah. Yalah, dekat saja. Tak pergi dah. Galeri Taman Lebah Mersing 9 ke 5 setiap hari. Lawatan ladang depan. pukul 2 sampai pukul 5. Depan dia buka pintu. Ni apa? Oh, ni siapa? You pun cari lah yang establish lah. So hari ni kita kena scam. Tak ada lah, memang dapat dia macam ni. Tak ada orang lah. Try dulu. Tak ada, tapi ni lah bee farm dia. Itulah bee dia, dapat dia collect bee. Nak apa, jom kita pergi tengok dulu. Tengok dulu. So kita dah sampai dah guys sebenarnya. Tapi ada macam tak ada orang dan kering. So macam mana Dia masuk dalam dulu lah. Ha? Masuk dalam sana dulu. Macam ada satu kawasan, ada rumah tu open tu. Bee farm dia ni, bee farm dia. Itulah bee farm dia. Macam mana kita nak masuk galeri tu, galeri bee farm Mersing. Semua pagar dia tutup. Dalam Google buka. Kita pun terjah je. Tengok kat situ ada apa tu? Boleh jual muruku. Galeri Taman Lebah Mersing. Dia buka setiap hari dia tulis. Tu Nala dah tanya. Dia Kenapa pergi dia solat? buka tapi tempatnya tutup? Mungkin orang tu pergi solat. Betul tak? Ada masjid. Ada surau kat belakang tu. Mungkin dia solat kat situ. Tak tahu. Depan. Tempat madu dia kat mana Dia jual Ini tempat jual madu. So macam mana guys? Kita dah 2 jam setengah ni daripada JB ni. Tapi tempatnya masih ni kat sini ada kawasan ni. Tak hati ke? Tak ada orang kan? So apalah, pergi cari madu dekat Bandar Mersing. Nanti Mat ada jual madu sini. Okey, sekarang ni kita cari apa yang kita boleh buat dekat sini. Mersing Apa guys, kita improvise kita punya plan. Kita keluar dulu daripada kawasan ni. Kalau cuti best, Ada Mersing kalau tu signboard. besok cuti, jadi kalau besok cuti,
cakap apa? Dia ada apa ni? Mesmerizing. Awak nak pergi camping lepas ni? Kalau cuti. Kalau cuti nak pergi camping. Kalau sekolah besok. Kalau besok sekolah dulu. Kalau besok sekolah, kita sekolah dulu. Lepas tu bila dah start cuti balik, yang baru, minggu yang baru, kita pergi camping. Yang mana nak pergi camping? Okey, insyaAllah boleh. Besok cuti lah kakak. Besok hari Ahad. Tengok ni hidung sikit. Datang sekolah Naimah. Darah tadi. Besok nak pergi sekolah naik. Besok pergi sekolah Naimah. Saya salah pukul mana tu dongau ni. Okay guys, sekarang kita dah nak masuk bandar Mersing. Tak jauh lah, dalam 5 minit je daripada bee farm tadi. So kita tengok apa yang ada dekat bandar Mersing ni. Kita tengok apa aktiviti yang boleh dibuat. Aktiviti second activity kita petang ni sebenarnya lepas bee farm tu memang kita nak pergi kawasan pantai dia pun. Basikal budak ni pun dah bawa. Ada skuter. Kita berrekreasi di Mersing hari ini. Dekat. Mereka suka ada pantai. Ada memang pantai pun. Apa awak ambil tu? Awak ambil apa? Rabina. Ribena. No candy, no candy. Okay guys, sekarang kita dah sampai di pantai Bandar Mersing. Ada kawasan rekreasi. Ada game lah, ada game. Game apa? Tu, game pergi-pergi sana sini. Oh, macam puzzle. Maze. We call that maze. So kita dah sampai tempat playground tu budak-budak lah. Kenapa ada maze? Tadi Naila pergi mana? Beli apa? Sila tunjuk apa yang awak beli. Saya beli ni. Dekat DIY dah ni. Penangan mainan di situ. Beli basikal. Berapa ringgit tu basikal tu? Tak tahu dah. Jadi cakap tadi ambil mainan berapa ringgit? RM2.50. So itulah mainan. Tengok sikit. RM2.50. Wah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Tok mulut. Dah. Tengok ni. Okay, jom kita turun. Kita tengok ada apa dekat pantai. Bye guys. Telah matilah. Okay guys, ni dia buat macam puzzle lah. Maze puzzle pula. Dia buat macam maze. So dia cari jalan lah. Budak ni berapa kali dah terlajak ni, jalan mati. Sampai cari Naimah. So kita teman Naimah. Naimah mencari jalan keluar.
Apa tak Naimah? Mana jalan keluar dia? Wah. Lagi sekali jalan mati. Wow. Lagi sekali. Lagi sekali Naimah jumpa jalan mati. Ya. Cepat. Ya, faster lah. Hai, awak dah cuba tadi pun nak buat salah lagi. Wah, Naimah menang. Wah, Naimah dah menang dah. Apa power dah. Kakak, jalan mati lagi kakak. Sesat ke? Kakak sesat lagi. Sana. Nah, Naila. Ibu mana? Makan ibu. Bye. Bubble. Lari-lari sikit. Ya. Dia tolak. Dah macam tu. Dia ni memang banyak terkadak. Mama tak nak lagi. Okey, perlahan-lahan. Ada. Jangan tolak. Ya. Ya. Mwah. 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 Jadi pernah macam ni kan. Jadi pernah buat macam tu. Itu motor. Mana ada cinta. Okay guys, sekarang kita dah selesai bermain di pantai, di taman permainan di kawasan pantai. Dah pandai anak-anak. Kena pergi masjid pula. Masjid atas bukit. Jom kita tengok apa kat masjid masing.
Okay, so kita Besarnya. nak masuk kawasan masjid. Besarnya rumah dia. Rumah kerajaan. Dah dia Masjid Sultan. Masjid Sultan Hussein. Tu, warna emas. Kenapa warna emas dekat atas tu macam topi emas? Subhanallah. Si Subhanallah. Allah yang buat ni dengan orang yang itu. Mama, ini Allah buat ke orang buat? Orang. Baju cantik. Baju dia nampak modern. Asyik ni cantik sangat. Siapa nak sembahyang dengan mama? Ayo. Nanti kita boleh dapat amal. Apa macam tu? Nanti kita painting mana? Let's go. Masuk sini. Okay guys, kita dah keluar daripada masjid. Nampak gaya macam nak hujan dah ni. Memang dah hujan dah pun. Rintik-rintik. Kalau nampak tak? Kita melalui kembali. Lalu balik Bandar Mersing. Ui, Dapatlah diorang mandi tadi. Diorang main tadi. Tak hujan. Sebab keluar awal daripada pantai tadi. Nampaklah budak-budak ni mandi kat masjid. Kan? Mana ni ada Naiman ni? Tengok sikit. Mandi dah sampai baju baru Okay, now kita nak pergi singgah kedai Kepok Leko. Wah, kereta ni main himpit aja ni. Masih makan? Ya, inilah masih. Ya, kita nak pergi ni. Tu kat depan tu dah sampai dah. Keropok ikan. Kat sini pun ada durian Wah, RM50 dah tu bakul ya. Bakul banyaknya. Tinggal dah tak ada choice. Nama dia je tukang apa? Tukang urut. Tukang urut. Okey, kita dah sampai dah tempat kedai Keropok Leko. Kopo Haji Putih. Ya. Masya So, Allah. kita parking kat sini. Apa? Oh, ada ikan. Okey, kita dah pergi shopping sikit. Shopping Keropok Leko. Ramai orang beratur. Kedai banyak dah tutup dah, tinggal satu ni je yang buka ni. Keropok goreng sedap sebab apa dia ekstra ikan. Dia memang tulis ekstra ikan, banyak ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Jom kita rasa. Solid guys. Bukan kopok angin betul solid ikan. Oh, tengok budak-budak pun. Apa dia buat? Sedap. Ada keropok Leko. Sedap. Sedap. Sedap tak? So kita ada belikan sikit lebih untuk untuk mak, untuk Aunty Mary. Kalau Aunty Mary tengok video ni, untuk Balik tau. simpanan stok kita orang makan kat rumah. Okay, now kita cek durian.
Jom. Okay guys, sekarang kita nak gerak balik lah. Okay. Plan ingat tadi lepas makan kepul ekor kita boleh cari durian, tapi tengok macam cuaca pun dah malam dah ni. Kedai durian pun nak balik. Sedap je kepul ekor ni. Sedap kepul ekor Haji Putih. So kita bergerak balik lah slow-slow, ikut jalan Jemaluang, menghala ke rumah. Perjalanan mengambil masa dalam 2 jam 20 minit daripada Mersing. Itulah. Okay. So thank you for watching guys. Trip kita kali ni day trip je. Walaupun tak banyak yang best sangat, tapi thank you for watching. Jangan lupa subscribe, follow, dan mana tahu next video mungkin ada yang idea-idea yang menarik untuk korang join. Boleh pergi melawat kat tempat yang menarik, so kita share lagi. Okay, ada apa-apa pesanan terakhir? Tengok makan. Dia tengah makan. Belah. Sedap sangat tau kepul ekor Haji Putih ni. So kalau korang singgah Mersing, jangan lupa singgah. By the way, kita tak disponsor lah. Okay, cakap daripada seikhlas hati. Mungkin sebab lapar juga. Alright, bye-bye kids. Say bye-bye to the camera. Bye-bye. 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 Alright. Wah.